Jangan orang marah ya. Ini sayang. So sementara ni tak ada angin, tak ada ribun, kau jatuh Jadi sementara menunggu, kami dijemput oleh Madam Chua untuk dengar ceramah penyusuan. Pergi operation theatre sekarang. Saya ada patient. Okey, kita kena fokus dalam kelas sebab kita nak kena tahu cara-cara penyusuan. Oh, by the way, consultation lactation ni adalah free dekat Hospital An-Nur. Jadi Mayam harap Baba dapat serap semua ilmu dengan baik. Ya. Yang dua orang ni tergelak. Tengok apa? Jom kita jumpa dengan Dr. Yulianti. Tolong bagi tahu macam mana tak nak jadi hijau. Kadang nak marah tu mahalah. Letih lah aku. Baik aku diam je. Hey, we got the rainbow cupcakes. Kena buka lah dia punya ni. Ya Allah. Hai. So hari ni hari Sabtu 23 November. Kita nak pergi hospital sebab kita ada appointment untuk buat CTG di labor room. Okay, I'm so nervous today sebab you know kalau dah masuk labor room kita breakfast dulu. Ting. Kita sampai dah kat Hospital An-Nur. Pasal mimpi awak. Kat tingkat 1 nak pergi labor room. Sini. Kita orang duduk luar. Ni long distance relationship. Hah? Awak tunggu mak kat sini lah. Awak tunggu kat sini. Panggil budak-budak. Tunjuk. Nak buat CTG around 20 minutes. Kalau okey lah. Kalau katakanlah graf tu tak cantik, kena buat lama sikit lah. Dan lu balik? Lu balik? Baba tengah settlekan billing. Thank you Baba Shin. Fine. Today Mayam 38 weeks and 4 days. Aduh, kita ada appointment dengan An-Nur lagi. Selagi tak beranak, selagi tu ada appointment. Mana adik? Itu je lah kerja dia. Kita stop makan dulu. Ni nak makan kat Salak. Tapi ramai sangat. And ada apa? Air kelapa. Nak air kelapa. Sekarang pukul 2.10. Kita nak check up pukul 2.30. Bawa saja budak-budak ni. Selesai solat. Apa ni? Okay. Dia sempat membuang hajat. Jom, naik atas. Kita nak pergi bilik Dr. Yulianti. So, bilik Dr. Yulianti belah sini. Oh, by the way, Mayam start check up dengan An-Nur ni at 35 weeks. Sebelum tu, Mayam buat dengan Kiki. Minimum check up dengan An-Nur, kalau you all nak bersalin kat sini, adalah 3 kali. Nanti adik 6 bulan baru boleh bagi kita tahu. Tak boleh bagi kita awal-awal bang. 6 bulan. No lah, 6 bulan pun tak boleh. 6 bulan baru bubur. Ni 3.7 dah. Oh, 3.6 saya kecilkan sikit. Nak tunggu
Disember je takut je. Paling lambat minggu depan dah. Isnin boleh? Dia beratnya 3.6 plus minus 500. So can be more, can be less. Plus minus lah kan? Dia dah boleh. Dah boleh dah. Kita dapat gift awal. Dapat 2 tau. Okay. Kita akan admit besok di ward. Induce. Tak tahulah apa perasaan ni. Doktor suspect baby besar. So baby Caesar. So macam takut ada apa-apa jadi dekat parut Caesar tu kalau baby tu lagi besar kan. Itu aku cakap doktor. Okay. Doakan saya. Sayang. Besok I beranak. Besok I beranak tau. Percaya ke tak? Percaya. Ya. Percaya juga. Percaya. Tak tahulah. InsyaAllah. Seronok ke? Adik finger. Tak tahu sampai yawn. Sebab exercise. Berjalan. So doktor kata makan lah, apa nak makan. So tapi itulah dalam kepala otak ni tak tahu nak makan apa. Apa nak makan. Tapi dia jalan, kita jalan. Itu yang aku suka. This is our food. Fusilli chicken tom yum. Tapi pelik kenapa colour dia lain. Black hazelnut free. This is the noodle. Plus noodle. Santai bawa balik daripada hospital. Aku nak kena bangun daripada bang kau langsung tak tekan light. Macam tu. So sekarang dah pukul 6.45. Mayan pukul 4.30 dah bangun. Lepas tu tak boleh tidur. Macam-macam fikir. Sakit. Main dah sakit dah. Macam dah mild contraction. Non-stop main macam rasa je. So doakan Mayam. Nanti nak induce. Tapi Mayam kena pergi hari ni untuk induce. Okay, kita dah sampai Anur. Tapi dah masuk dah. So tinggal duduk lah. Kena masuk labor room terus. Sekarang pukul 8 suku. Sebab ward tak ada kosong. Induce terus. Dan tengoklah macam mana. Hai. Review. Akan tukar baju. This is my delivery suite now. Kita tunggu nak induce dulu. Tengah buat CTG dulu. Ada contraction memang ada pun. So sekarang ni Mayang kena pilih makanan untuk hari ni. Mesti ada Ipoh Hor Fun Show. Sebenarnya Mayang baru lepas berak. Dia baru lepas masuk ubat berak.
This morning, I dapat food. Wah, nasi goreng dengan air kosong. Tak. Ni bagi tu. Buat sendiri. Hi y'all. So, dah sejam Mayam induce. But, tak sakit apa-apa pun. Tapi kena ambil darah. Before penuh jarum ni. And now tengah buat CTG. Belum. Belum. Macam ni. Dia kasi mama keluar. Saya tengah buat exercise. Nak tengok tangan? Tangan dia sakit. Macam mana ni? Besar tak baju saya? Besar? Macam mana boleh dapat besar? Tadi yang kecil. My lunch is here. Jom kita makan sebab Mayam pun tengah lapar. This is our room. Macam check in hotel pula Tapi katil tu just for me. So this is baju. Kita baring tu. I dah baring lama tadi. Beg letak situ. Kat sini lah. Tak dalam lemari ni. Meh. Come. Saya nak solat. Dekat situ dia tulis ada telekom and praying mat. Solat Zuhur dulu. Macam kat pukul 2. Okey tak, Mak? Ha? Kalau I nak tahu baby boss. Dia pergi mana? Baby boss. Kat tingkat berapa? Tadi tingkat pun sini je. Oh. Playground. Menu makan malam. Awalnya pukul 6.10 dia hantar. Nanti yang malam lagi aku lapar macam ni. Sekarang pukul 6.55. Mayam tengah buat CTG. Dia ni 10.30 baru masuk sini. Sekarang dah pukul 11. So this is the deluxe room with the extra only bunk bed like that. Abang tu I semua mana, Abang? Besar sikit lah daripada bilik tadi. Sini buat dari kepala. Janganlah, sangkut lah. Tak. Tak sangkut. Tidak sakit. Nak tengok. Korap. Nak tengok. Lepas tu tak sakit. Nak tengok. Tak buat. Buat. Good night. Dah, pergi dah. Go Shida. Gosido? Gosido tu apa? Shido lah. Tak tunjuk yang layang tu. Sakit. Kalau duduk hospital awal, janganlah kita malas, kita baring je. Okay, kita cuba untuk exercise. Walaupun Mayam tahu badan kita dah berat, kita terasa sangat malas, tapi kita tolong untuk percepatkan bukaan jalan. Kita dah ikhtiar dengan induce dan kita boleh ikhtiar dengan exercise dan doa lah. Tips lain Mayam ada share dekat TikTok, korang boleh tengok. Tapi antaranya korang boleh buat aktiviti seperti berjalan, jalan itik, squat. Nak jalan-jalan, tawaf. Macam awal-awal tadi Mayam tunjuk Mayam gilik-gilik. Itu paling senang lah dan paling malas korang boleh buat. Okay, sebab badan kita memang dah berat pun kita tak larat sangat sebenarnya. Oh. Well done. Bukan well done Oh. Patutnya well done. Well done daripada baby. Dah keluar. Hah? Gila. Dah rasa diri tu macam dah tak berguna.
Janganlah anggap diri tu seperti sampah. Kenapa sampai nak membalut diri tu? Dia mencari tu mak dia. Dia duduk apa-apa dengan adik dia. Jangan berlabak. Adik dia peduli apa? Saya. Sini adik. Sekarang ni dah syarat ketat. Nak jadi tu kena ada lesen. Dah lesen dapat, lepas tu Shiden. nak ambil dia kena ambil cek. Haikal tu, dia tutup pintu dulu. Pukul. Hai, pukul. Salam. Tu betul lah. Siap dia lah. Yuk. Bye. Bye. Ni lah update tu. Tu cakap jadi kebukaan. Bukaan. Bye. Bye-bye tau. Baik, jangan nakal-nakal dengan Nini tu. Bising macam nak kau. Bye sama. Nah tu pilih. Dah seorang. Dah seorang. Jika dia keluar ke? Kalau jumpa bapa cakap, naik cepat. Teringin teh ais. Boleh lah Oh, sedap je. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Walaupun manis. Lapau. Ni sotong dia. Kep. Malam tak makan. Dia. Ada nasi. Ada nasi Cik pun. Moana, Cik. Cik Moana. Mana TV? Nah. 9:15 and tengok ni. Jarum ni macam dah bengkok kan. Aku seram gila tengok ni. Ya Allah hai. Sekarang pukul 11.35. Kita orang nak pergi labor room. Bismillahirrahmanirrahim. Mari saya akan ke living room. Okey. Doa banyak. Allahumma yassir wa la tu'assir. InsyaAllah. Sekarang pukul 11. Hampir pukul 12 ni. Sekarang ni menuju ke living room. Okey. Mata bengkak guys. Okey. Action theater. Labor and delivery room. Okay. Tunggu dulu. Kita orang sampai tidur satu katil together. Sebab mengantuk sangat. Jam pun dah pukul 4.30 pagi. So dalam pukul 5 Mayan dah kena induce. My breakfast at labor room. Padahal dia dah breakfast dekat luar. Tak apa dia makan sedap-sedap. Baba belikan apa tu, bihun juga. Nampak bihun. Kita ikat tangan. Masa ni contraction dah kerap sangat. Mayam pun dah tak larat nak exercise. So masa ni Mayam buka surah Maryam, surah Yasin, selawat Masyisyia dan juga zikir Nabi Yunus Mayam amalkan. Bila contraction datang, untuk kurangkan sakit, Mayam buat teknik pernafasan macam ni. I suruh Papa beli bihun juga.
Nak rasa je. Okay. Kita tunggu dia. Lagi tua dia nak sampai. Ha? 30. Lagi tua ni. Waktu ni contraction dah kuat sangat and sakit, tapi doktor kata try lah buat exercise and bangun. So kita gagahkan diri untuk bangun dan buat exercise. Masa ni pula dah 7 cm dilated and doktor kata maybe 1 to 2 hours dah boleh bersalin. Tapi tak ya. Doktor keluar je, tengok Mayam dah macam nak meneran and doktor masuk balik get ready untuk Mayam terus push. Rupanya dah 10 cm dah masa tu. Sekejap je. And push. Panjang. Okey. Assalamualaikum adik-adik. Ya Allah. Assalamualaikum. Ayah. Cuba beri apa? Assalamualaikum. Ya. Iya. Siapa marahnya? Siapa marahnya? Kasih semua. Terima kasih ya semua doktor. Kesabaran. Sabar tunggu empat ni. Syukur Alhamdulillah. Kalau korang tanya sakit ke tak contraction tu, sakit sangat. Tak tahu nak cakap macam mana. Macam rasa kena kerat-kerat pinggang tu. And tambah pula diorang kata kalau induce lagi sakit. Sakit. Hampir putus lah jari baba tu Mayam genggam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina. Lepas bersalin, Mayam dah boleh terus naik ward and diorang kata nak bawa baby naik ward. Tapi baby tak naik pun. Mama pun pelik. Rupanya baby kena masuk SCN. Pukul 8 kan kita off dan monitor dulu. Kulu-kulu kita orang naik wheelchair. Saya naik wheelchair. Tak ada slipper. Sebab kecil bunyi slipper dia. Hari ketiga baby di SCN, Mayam pun turun sendiri tanpa wheelchair. Mayam dah malas nak susahkan diorang. Mayam pergi jalan sendiri je, senang. Mayam dah boleh discharge pada 3 Disember, tapi baby have to stay in SCN. So selepas kita orang dah bincang-bincang, kita orang decide untuk lodger room. So before I forget untuk cerita apa yang berlaku hari ni. Malam tadi baby boleh rooming dengan mami. So baby ada dekat dalam bilik and depends on this blue light because baby ada jaundice. Dia punya reading is 11. Dia dah melepasi paras 10, which is dia kena duduk bawah lampu. The nurse keep monitoring every 4 hours, datang dan pantau. Dalam pukul 5 pagi macam tu dia ambil baby. Sebab dia kata dia nak check kuning lagi. Dalam pukul 8 dia orang cucuk untuk kuning lah. Reading dia 9.5. Tapi doktor kata okey lah, mungkin dia boleh menurun menaik macam tu. Tapi pantau je lah sebab ada KK kan dekat area rumah. Oi, Siapa tu? siapa tu? Tengok tak? Siapa tu dia? Ada.
Pakai baju. Dia ke baju? Oh. Adik pakai sini, katil. Ya. Sayang. Pegang dia takut-takut. Lurus tangan. Dia saja nak naik bilik awal. Angin kan? Push bayi. You pun letak situ. Nanti dulu. Tengok dulu. Snap lah. Zakri. Ha? Zakri. Baik kejap dia. Bangunlah. Mimpi apa tu? Mimpi nak kilau ke? Hian lah dia. Dah jadi Normal. The Incredible. Alhamdulillah. Incredible. Tambah lagi kah? Boleh. aktiviti malam hari. Sebab Wolfa makan kambing. Masing-masing dah tak tahu nak buat apa. Buat legend aja ni. Doktor ambil baby tadi around 10:30 macam tu untuk antibiotik. Dia ada macam very mild jangkitan dekat dia punya lungs. Tapi doktor cakap it's not serious pun. Pagi ni dia cucuk dekat peha terus. Okay, baby. Tidur eh? Oh, dia dah siap. Ini yang dia punya kain yang okay. tunggu beli je. Okay, terima kasih. Topi awak bulat lah. Macam mushroom. Beradik-beradik. Kejap. Berapa nak bersihkan ni? Tai kau ni. Kalau tidak. Alhamdulillah, insyaAllah hari ni kita orang akan balik. Baby pun dah boleh discharge. I think almost seminggu lah sebab kita orang masuk hari Jumaat and then hari ni hari Khamis. Khamis kan? Tukar-tukar bilik semua. Okay, kita baliklah hari ni ya. Bye. That's all for delivery journey. Panjang ceritanya kan? Okay lah, itu saja for now. Thank you for watching. Kita bawa balik. Baby. Ini kat dalam kereta ke?